Anak-anak tu perlukan ayah, Cap. Lepas tu kau nak ada ayah kepada anak aku? Bukan, kasih sayang seorang ayah. Berani-berani kau. Berani-berani kau nak sambung bayar? Mel deh. Ha. Wan ka dia deh. Ha. India deh. Ha. Makan cik. Banyak kau belakang dia nak nampak kau India, kau cakap dia belakang. Sahabatku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke sahabatku? Panggil Acap je. Asal? Kalau sahabat dia hari-hari ada. Kan kau tak ada. Kau ada hal. Kau jaga your mothers. Sebelum ni boleh je telefon, video call. I sis man. Alah, sayang aku ni. Sayang saya. Tak payahlah panggil benda. Janganlah nampak fake lah. Janganlah cakap macam tu, Cap. Biasalah bini aku, Cap. Kalau orang lain nampak fake, kalau macam abang nampak fake lain ni. Takkanlah saya nampak fake. Apalah Cap ni. Saya hari-hari telefon Raya cakap apa? Ian, kau dah telefon Acap belum? Ada hari-hari telefon Raya, kenapa tak telefon saya? Mana ada? Saya mesej dia kata, kau dah telefon Acap. Acap pun dalam mak dia sakit tu. Tak apa abang. Cap, orang yang saya takkan lupa sebab apa tau? Antara banyak 5 orang, awak seorang je dye rambut. Saya akan ingat awak seorang je. Saya Inai. Inai Jangan fitnah-fitnah dah lah. Dah lah panggil sahabat lah apalah. Sahabat cintaku. Sahabat, dah makan? Awak ni bukan kategori fake tau. Awak ni lebih sikit. Awak dah makan dah? Awak ni kategori fake taxi tau. Oh, fake taxi Jom buat video sama-sama. Jom. Dah makan dah? Awak memandu ke saya memandu? Spiderman. Dah makan dah? Makan dah. Kau jarang pakai baju Spiderman. Selalu pakai baju bola. Aku tengok muka aku macam Peter Parker, aku beli lah. Peter Parker. Muka macam marker pen saya tengok abang pakai. Marker pen dengan kepala dia brown tu. Ni hash brown ni. Aku dah lama dah tak live. Hari tu aku live hari, aku invite, lepas tu kau tak invite balik. Weh, macam mana keadaan mak kau? Dia ni lah, dia semakin okey tapi tak sepenuhnya lah. Awak tu doktor cakap apa weh? Tak boleh cerita kat sini lah. Kalau cerita sebab tu aku tak live malam. Nanti aku cerita kat handphone. Dia ada satu benda yang macam aku tak boleh buat keputusan benda tu. Nanti sekejap lagi aku telefon kau. Tak payah, sekejap lagi. Sekarang aku telefon sekejap. Sekarang. Aku telefon Acap. Okay. Lepas tu aku nak angkat macam mana? Aku tak dengan barang kau ni. Kau yang tu Acap kan? Ada kan? Ni lah handphone ni. Kau angkat dulu. Lepas tu nanti aku sembang kau. Diorang takkan dengar. Lepas tu biar diorang tengok handphone ni lagi dua-dua. Ada amin. Lepas tu Cap, anak aku semoga mak kau dapat balik orang kata ketebuhan. Amin. Kau dapat balik keceriaan kau. Maksudnya hilang segala apa ni? Orang kata Allahu Akbar apa ni? Kau punya stres semoga dimurahkan rezeki. Kau jangan risau Cap. Aku selalu ada, kau jangan risau. Aku dengan Ryan selalu ada. Serius. Kalau aku nak pinjam duit boleh? Boleh bos. Asal tak boleh pula? Limit berapa? Limit RM2,000. Cap. Limit RM2,000 Cap. Semua ada. Sebab aku tak sebab apa Cap? Aku tak tukar lagi yang limit transfer. Bini kau beranak bila? Bulan 10. Dah tak lama lah siul. Kau tahu dia dah besar sekarang. Perut dia dah besar gila. Kau tahu tak? Yelah mana ada orang mengandung perut makin kecil. Waktu yang Aminah ni. Dia kurang nampak. Okey, kantoi anak lelaki. Anak lelaki. Apa Nis? Waktu Aminah kau nampak dia perempuan. Sekarang ni perut dia besar, anak lelaki. I say man. Aku ada anak lelaki, aku ada anak perempuan. Jadi aku tahu. Waktu Nana beranakkan Adra yang baru ni. Memanglah Nana beranak kan, takkan kau pula beranak kan? Si Adra tu. Nana beranak kat Adra pun perut dia tak besar. Tak ada dengan kata perut, hidung-hidung semua besar. Betul weh. Waktu Eden, bini aku hidung macam jambu tu. Mesti anak kau laki kantoi. Kantoi. Kalau laki aku dah ada nama dah untuk anak kau. Aku dah ada dah. Pakai nama aku lah. Aku dah Google lah, aku dah carikan dah nama anak kau. Apa nama dia? Kalau kau nak anak kau baik tak orang dia? Tak apa, ini kita bincang nanti. Tak sedap. Tak. Kau nak anak kau baik tak? Nak. Okay, letak depan Muhammad. Okay, Muhammad. Okay, Muhammad tu memang aku dah standby dah. Kau nak handsome tak? Handsome, letak nama Acap. Muhammad Ashraf. Ashraf. Kalau kau rindu aku, kau boleh tengok anak kau. Aku kalau rindu kau, aku telefon kau lah Cap.
Kalau aku dah tak ada nanti, kalau aku dah tak ada. Kau kalau tak ada, Ah. jangan cerita pasal tak ada. Kau ni apa? Kenapa pula jangan cerita pasal tak ada? Benda tu kan pasti. Benda tu memang pasti, Cap. Lepas tu, Tapi bukan masa yang sesuai untuk kita bercerita tentang ini. kenapa pula bukan masa yang sesuai? Kerana benda tu kita akan cerita dalam telefon. Sebab kejap lagi pun mungkin kau akan pergi, aku akan pergi. Tapi kalau kau pergi, aku akan jaga anak-anak kau. Kenapa pula dengan anak-anak aku? Lain macam pula kau dengan anak-anak aku ni. Yelah, Cap. Anak-anak kau Apa perlukan maksud kau dengan anak aku? Datang ziarah lah. datang ziarah dan apa-apa apa ni Diana anak aku akan maksudnya Wan rasa boleh tolong yang ni. Aku tolong Diana. Kau ni. Tentu okey lah. Sebab anak-anak tu perlukan ayah, Cap. Lepas tu kau nak jadi ayah kepada anak aku? Bukan kasih sayang seorang ayah. Berani-berani kau. Berani-berani kau nak sambung bayar? Bukan kasih sayang. Bini kau tu tengah mengandung. Bini Abang aku kakak. punya suami masih hidup. Berani-berani kau nak menyambung? Tengok tu abang kakak. Kasih sayang seorang. Kau faham tak? Aku bawa Aminah, bawa anak aku nombor 2. Lepas tu masa bila pula bini aku nama Diana? Oh bukan Diana. Nama bini aku Diana, celah bedah mana? Bini aku nama Adriana. Adriana. Yelah mana aku tahu waktu tu aku tengok kat celah beda tu. Rupanya aku terjumpa Adriana Sofia. Tapi kan Wan kan, lama lah tak bawa dengan kau lepas kau pergi RZ member Wan. Ya lah. Kau tahu aku cakap ini kalau Acap ada ni. Tak kau tak cakap pun. Kau tanya Ryan. Aku tanya dah dorang, mana ada Wan tak sebut langsung nama aku. Kau cakap sumpah? Pah, Tipu Tapi dosa kau kau. Kau memang kau suka buat fitnah. kau tengok Noah. Walaupun Walaupun dia tak sebut kat motor dia ada nama aku. Kau mana ada? dia motor tu. Yang kau banggakan kat kepala rezek dia tu. Yang botol susu. Kau tahu berapa mak ibu mengandung buku rumun kat motor dia. Nasib baik dia tak tulis event. Tapi motor dia gambar orang gambar. Memang gambar lah. Mak orang je. Best tak Wan, RZ member aku tak nak pergi Wan. Wish. Momen gila dolls. Penat Wan sebab 12 jam. Uish, macam pergi Phuket tu. Gila dol. Phuket aku rasa bukan 12 jam. Aku 12 jam, aku gerik baling-baling Phuket. Ini tak. Ni 12 jam ni. Hmm. Dia jadi macam mana? Motor celeng ni kau tahu apa? Dan Gazi. Si motor celeng 2 kali jam panas. 3 kali. Enjin panas mati lah. Jam panas motor mati lah. Kau tengok dia macam Aquaman. Aku dah cakap lain kali bawa aku fever. Kau fever buat apa? Jam panas. Bagi sejuk. Tak boleh. Motor dia memang tak boleh. Motor kau tengoklah berat si penguin tu berapa. Oh, penguin tu celak lah. Yelah. Aduh, lepas tu sebab habis orang besar lain elok je aku tengok Okey. nama tu tak ada jam pun. Dia kau tengoklah duduk macam mana duduk berkepak punya tutup. Dengan bawa dumbbellnya. Aku cakap tak payahlah bawa dumbbell ni. Diorang cakap motor kau paling slow. Motor aku tak ada apa-apa terjadi pun ke sana. Maksudnya pergi balik dengan selamat. Aku tengok yang tercabut-tercabut tu apa dia? Yang mana? Dapur depan? Ha. Itu bukan tercabut lagi lah. Aku buat set rompong. Maksudnya aku lepaskan angin. Ada set rompong. Ada. Kau tulis kat ni. Maksudnya lampu belakang Takkan tak nama ada. dia set rompong babi? Set rompong, sumpah. Anjing kan Memang kena macam tu lah. set rompong maksudnya lampu Kan, depan kalau tak dia ada. tipu saya percaya lah. Sebab saya bukan mak rempit. Saya tak faham. Betul, sebab laju. Lagi satu sebab laju. Motor kau motor baru ke motor paku? Motor baru. Motor baru. Adik pergi telefon apa ni? Hon Leong kan? Keluarkan Hon Leong sikit. Bank. Bukan Hon Leong Bank. Lepas tu Hon Leong mana? Yamaha tu lah gila. Lepas tu? Keluarkan lagi sebiji motor RZ tu dapat aku. Lama gila. Alhamdulillah. Weh, nanti kau kena beli sebiji jap. Aku bukan tak nak beli RZ, aku ada masalah. Salah Aku kan? ada satu masalah, aku nak cerita dengan kau kat lagi. Okey. Jap gini telefon. Sebab benda ni penting gila weh sekarang ni. Boleh nanti pergi aku telefon. Kalau kau tahu nanti aku tak nak cerita kat sini lah, nanti aku cerita. Memang boleh, penting gila lah. Sebab Gentle lah. Gentle ni tak blok lawak. Tak berbapak. Apa ni? Nanti aku bawa dengan kau. Okey, tak berpep tu apa tadi? Apa dia jawab mana? Dey, you budak rap ke sekarang? Dey, you boleh cakap Tamil ke? Boleh lah sayang. Lah, yang selalu cakap Tamil sama saya. Sekejap. Okey. Aku bawa budak Tamil jap. Ni. Aku boleh cakap Tamil. Manda. Sekejap, okey ni. Ni kau rayu aku. Ni Dey, you tahu manda? manda kepala otak kau. Manda mana ada? Manda bodoh lembu. Demel dah. என்ன பண்ற Kenapa? Dey, this Nana Kutali acap des. Acak kutali. Dek, bukan acap kutali. Acap kutali tu aku yang kena cakap kat kau.
Acap kutali. Deh, Mel. Deh, Mel. Tamil perisai dia acap deh. Pak tahu pesta di macam. Tengok. அம்மா குச்சி குச்சி ஓட்டாஹே Kucing-kucing tak itu Hindustan lah syaitan. டேய் அம்மா Amma. என்னப்போ Yena. Okey, pergi mana? என்ன Ya. Dia. சாப்பிடு Oh. Amma. Pergi mana? Kenapa makan? Abang kakak tahu dia cakap apa? Betul tak, Mel? Betul. Amma, aku kau pergi cakap mana? dekat dia ni aku panggil dia Amma pergi mana makan tu masuk aku Oh, Amma pergi mana makan? Amma Ada makan dia. சாப்பிடு Mel, dia ada answer dia. Under mana Ingat. Answer dia, Mel. நான் வெளியே போய் சாப்பிட்டேன். வெளியே போய் சாப்பிட்டேன். ayam gepuk சாப்பிட்டேன். ayah kepus சாப்பிடு Oh, camceh. டேய் ayah kepus சாப்பிடு Dia. Ni? same Same. Dia ayam gepuk dah. ayam kepus same டேய் sumpah tadi makan ayam gepuk same டேய் tak tipu Dia, you sudah India kan sekarang? டேய் ayam gepuk சாப்பிடு Dia, you sudah India kah? டேய் Amma apa Aku dah tadi dengar si syaitan ni cakap dia. Amma apa sister brother de sapada gepuk ayam Oh, ni Mel. Ada pondati apa? Pondati ama. Pode apa Pondati ama, pondati apa? Go to gepuk deh. எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்களா? Siapa sambal lebih deh Inge acar வீட்டுல சாப்பிடு இங்க acap. Acap Inge. Acak ingat இங்க சாப்பிட்டேன். Inge இங்க. kat mana syaitan? okay ni restoran Taiba Oh, இங்க ada. Mama kedai deh juga kedai mama juga Dia mama di kedai dia makan sambal deh. Mama kedai sudah bergerik kedai mama deh wan kadia mama gerik kedai sudah ada gepuk ayam Deh, நல்லா இருக்கு டே மேல் டே. நீ என்ன சாப்பிட்ட? Wan, நீ என்ன சாப்பிட்ட? நானே நானே டுடே என்னடா என்ன கொண்டாடி சமைச்சான் குவைத்தியா கூப்பிடு Kita kung fu யார் சமைச்சா? நானே பொண்டாட்டி உன் பொண்டாட்டியா? யா Mel deh wan kadia deh India deh makan cik banyak kau belakang dia nak nampak kau India kau cakap dia belakang. Senang je kakak dia punya cerita. Mel dia, makan dia dia. Makan dia. Baru. deh wan kadia Ya. before deh before deh you invite me deh I sudah tembak ini sama Mel Ya dia Mel. you remember me Acak dia Mel. Acak dia. I random the people You ready talk to Acap deh. yeah ஆனா நான் தமிழ் பேசல. they forgot only there are 45 minutes Oh, dia cakap dah lama tapi dia tak cakap Tamil dengan kau waktu tu. Waktu tu dia cakap kau cakap Melayu okey pula. nah, dia tak cakap Tamil Oh, dia tak cakap Tamil. Tamil sekarang lepas saya sudah kenal sama dia Amma apa suruh belajar Tamil Amma suruh Tamil bapa suruh Tamil saya sudah belajar itu satu kali Mel deh you sapada no nana mande Deh. Mel deh tu apa? mande lembu Deh Mel dia lembu mada dah. Tamil apa மாடு. madel betul lah aku sebut madel நான் Mada. மாடு சாப்பிடுவேன். you Dia makan, dia makan. நான் ஹிந்து இல்ல. நான் You know. கிறிஸ்டியன். you Christian deh you ஆனா நான் சாப்பிடுவேன். sapada mandel மாடு. madel மண்டை tu. Bukan madel. Deh, itu mandul dah. Mandul dah. you sapada mandel kari mada you sapada manda kari Mother. மாடு. you sapada mandar Spender mother dia. Jap deh. Deh Mel di spender dia. Ungu mada. Asking deh. Terus. Hey, one cut dia. Why you say the spender day? Deh acah dia. Amma dia Mel spender deh. Don't spend. No, I don't like the spender Mel Deh. Mel Oi. spender என்ன deh?
Wait, why you say the spender eh? Ya, Ivan. No Boss spender, dia. spender cannot. Terus Boss lah, dia Ivan. only. Wala, ini orang kadang gila spender lah. Kaki spender, bini sudah mau beranak pun spender perempuan lain kan tinggal satu kali lah. Ayo ama poringge. Benar deh. Bini sudah mau keluar itu perut, sudah mau pecah itu. Ni yang solar dah. Yana Mel spender dia mother. Spender. Apa spender deh? Mel. Why you talking Ana about spender deh. Why you talking about the male spender? I know the boss dia. You know the spender man. Why spender man? Spender. I know spender. Man, why you show you spender to the one kadia? I never show my spender. Panas deh. One kadia see you spender. One kadia, you say my spender? Illa dah. One kadia Azim. Ni Sonia. Ni Sonia the spender lah one kadia. Awaya yang spender pati சொல்றா. Ada ide acap. Cuma. Tapi saya selalu makan itu kedai India. Dekat Cyberjaya, dulu saya makan kedai itu India sedap. Oh, itu famous kat Cyberjaya apa nama? Apa nama? Aku lupa lah dulu. Tapi waktu tu aku tersilap masuk ke Pulau Lawak. Dengan Pulau Lawak aku ni kerja nak makan kedai India aja hari-hari. Ali maju deh. Bukan no Ali maju. Ali maju ile. No ile. Oh, pelita leh. No, pelita de mama de. Mana yon dia bar. No, mama de memang de. Mel. What kadai dia man. China Spice. China Spice. I think China Spice. Cyberjaya. Aku kawan sama itu Daniel Zaini pula sarkas Maharaja Lawak Mega training kedai India hari-hari dah. Ide Daniel. Daniel ide pode. You tahu wan kada dalam musical lawak mau nyanyi pun lagu Tamil, lagu itu Hindustan deh. Saya tak tahu itu Tamil song. Laka-laka super. Laka-laka super. You can see the channel lah. Setiap minggu dia mau jadi itu. You tahu minggu pertama dia jadi apa? Rajinikan. Itu yang pakai balok-balok itu cerita boleh terbang itu India Tamil famous lah. Lupa lah. Rajinikan lah. Bukan Rajinikan lah. Saya Tamil punya cerita peminat lah. Yare deh. Kenapa dong? Pakai bajak banyak. Kabali lah bangang. Oh, Kabali. Kabali Rajinikan lah syaitan. Ile. Ile. Poda ile kabada syari. Kabali bukan Rajinikan lah pun. Kabali ya? Kabali ya. VJ dah. Kabali movie saya you mau tahu Deh Kabali ke Bahubali? Bahubali. Deh sona deh Bahubali. Sorry Bahubali. Bahubali. Kabali Rajinikan. Bahubali. Saya musical lawak sampai 3 bulan tengok cerita Tamil balik ni. Bahubali. Dulu saya tak suka cerita Tamil, tahu sebab apa? Itu tanpa muka ini kawan kadang itu terbang. Terbang sampai ke Johor. Tapi dia menang jap Tapi sekarang dah kalau aku menang dia menang lah satu tim dengan aku. Lah betul lah. Bangang tak kau ni dah aku pulang dengan dia takkan aku training dengan orang lain. Lah dia menang deh Mel. Aku sikit dengan kau Aku ni Abang Kim. Aku ni tak minat cerita Tamil. Tapi dia cakap aku, jangan tengok Hindustan lah. Hindustan dah kalah dengan Tamil. Aku tak percaya. Sekali aku tengok Tamil aku tak tengok Hindustan dah. Hindustan bapak bosan siul. Memang Sebab aku memang. Sebab Tamil cerita dia tak sama. Cerita Melayu kan, dia sama je. Putus cinta, company, putus cinta, mak tak izinkan, itu je. Betul. Tamil cerita, dia semua lain-lain. Gangster tapi plot cerita, plot dia bapak best. Kau tahu pandai aku suka apa cerita Tamil? KGF. Number 1 KGF paling aku suka. Kau tak tengok KGF? KGF aku lupa lah. Woi, tu cerita paling best Tamil. Kau tengok di KGF ada 2. KGF 1, KFJ 2. Lepas tu cerita Leo, Mel, you tengok Leo. Aku tengok. Leo, you tengok Leo. Leo Das. Tamil deh. Ni muka Tamil tapi cerita Tamil pun tak ada tahu. Ini one kadang bodoh punya orang. Tahulah Leo Das ni, kau tengok aku pasang. KGF tu Rocky lah. Woi. Ni. Lagi satu, Salar. Oh, Salar India deh. Arjun Salar Sarjunan. Don't make me angry deh. Okay, sorry deh. Tamil deh. Siapa India ni deh? Salar Tamil movie deh. Oh, sorry deh. Ringge. Mel. Marco siapa berlakon Marco. VJ, I forgot. I think VJ lah Marco. Chandramukhi you tengok? Chandramukhi tak tengok.
Macam tu. Laka super. Weh, Marco, you mesti tengok Tamil baik punya cerita. Apa cerita Marco siapa berlakon VJ, lagi satu Eleven ni best gila. Eleven ni plot tu dia gampang best gila. Mel, you tengok tak cerita India? Tak sangat. Dulu I tengok lah. Cakap India tapi tak nak tengok cerita Apa India. cerita dia tengok? Saya suka tengok itu Danush lah. Oh, Danush. Itu apa? Macam Danush sikit. Betul Danush. Betul. Cerita Eleven siapa tengok? Eleven aku tak tengok. Weh, Eleven tu best. Dia kisah pasal polis. Dia makan. Aku hari tu kau tahu lepas aku dah gila cerita Wan. Aku dah lepas tengok cerita India. Jaat tu biasa je. Dia best. Tapi Jaat tu kat Netflix kan. Aku sampai beli satu application. Kalau kat Netflix, cerita Tamil, dia tak ada subtitle. Betul tak? Betul. Ada certain je ada. Tak Jadi Prime Video. Jadi, bukan Prime. Jadi, aku nak tengok, aku tak faham. Kalau English, dah lah Tamil aku tak faham. English pun aku tak faham. Jadi, aku tak puas hati sebab cerita dia best. Aku beli satu application ni, semua ada subtitle lah, Siul. Kau nak cerita Tamil apa, kau tulis dia. Kau mesti minat VJ kan? Tak. Aku bukan minat VJ. Aku minat storyline cerita Tamil. Oh, storyline. Aku layan semua. Aku tak kisah. VJ ke? Siapa lagi yang famous? VJ. Yang kau sebut-sebut tu lah. Puspa. Semua aku tengok. Tahu. Asal sembuh. Lempong celeh. Rajanikat. Bau Balik tu aku tengok. Bau Balik tu ni. Cerita Hindustan. Dia bukan Tamil ke? Bukan. Oh tapi best juga ah. Yang aku tak ada belah Bau Balik tu. Cerita tu paling bangang kau tahu apa? Dan cerita tu dah edit dah macam bangang. Tapi storyline dia best layan. Dia tarik pokok kelapa. Dia duduk atas tu. Lepas tu pokok kelapa pium melantik. Kepala babi dia. Kau tahu tak? Kepala otak dia. Letak pakai pokok kelapa. Yang best cerita Tamil ni kau tahu apa? Time fight dia. Seorang lawan 50. Itu. Aku cakap gila babi. Sial. Weh. Lawan 100 pun aku cakap. Aku cakap hati kan. Mesti dia menang. Tak. Cerita Tamil aku time fight mesti slow motion. Contoh datang. Zup. Peluru datang. Dia akan macam ni. Zup. Peluru dapat. Sari dia macam ni. Zup. Betul. Dia boleh pusing macam ni kan. Sung dia baling-baling kat polis tu. Polis tu kena. Bapak power siya Tamil punya cerita Tamil ni. Tembak satu peluru ni. Satu peluru kan. Tiba-tiba dia berdiri. Peluru tu boleh berhenti slow kat badan dia sini kan. Lepas tu kan dia boleh macam ni. Dia boleh macam ni kan. Dia kalih balik satu-satu. Dia kalih balik satu peluru tu. Dia ada masa 2 jam babi. Dia ada masa 2 jam alih balik satu peluru machine gun tu. Lepas tu dah putih-putih kan. Berkecai saya tempat polis tu. Betul babi. Jentera aku pun terkejut. Lagi satu aku tak ingat lah cerita gangster Tamil. Tapi storyline dia best. Memang storyline best. Gangster tau. Aku rasa KGF kot. KGF. Dia punya tak gangster. Polis pun takut. Polis tak ambil emas dia. Lepas tu dia pergi balai polis. Okey, polis dengar dia. Ui, Rocky. Polis dah takut dah ni. Rocky tu turun. Dia nak bawa keluar machine gun. Polis kan ada pistol. Apa kebodohnya kau? Tadi dia turun tu tembak je lah terus. Kawan tu sempat sentak babi ibu ni. Bawa keluar machine gun. Pasang machine gun. Bunuh peluru lagi. Benda tu 2 minit ke? Busuk-busuk 40 minit setan ni. Dia bubuh peluru tu. Nak masuk dah setak. Yang polis tu jadi. Lepas tu dah setak tu kau boleh tembak depan je. Settle lah Rocky tu. Betul. Itu memang cerita itu aku minat cerita India. Sekejap, tak sampai habis. Rocky dah settle. Ni pistol ni kau baling kat rumah makcik kau je kan. Lepas tu, bala polis ni dia tembak je ni. Hancur saya bala polis tu. KGF kan? KGF. Hancur bala polis tu dia buat. Aku rasa polis tu baik dia jadi nurse lah. Tak, aku nak tanya satu lah. Machine gun tu berapa jam boleh pasang? Aku rasa machine gun mau dekat sejam. Tapi polis tu semua 1 jam tu dia ambil masa untuk the action. Rocky. Gangster Rocky dia. Dia sempat bagi tahu kawan dia tau dia. Rocky depan. Rocky. Romayo. Menyuruh. Dah tahu orang bubuh machine gun dia ada 2 choice. Satu kau tembak dulu. Yang kedua, kau larilah pada balai tu babi. Yang kau pergi sorok bawah meja. Memang hancur lah muka kau. Kau pergi menyuruk ni. Dia menyuruk dekat pintu. Itu bukan pistol air. Betul. Itu belum balik lembing. Boleh melentik badan tu. Aku rasa kan patut Acap dia jenis apa? Dia jenis emosi. Kalau tengok dia akan emosi. Dia akan cakap, kiwak punya cerita ni aku dah duk pening kan ni.
Asal Tapi body best. sial. Tapi best. Tapi aku cakap kan, dia punya plot twist tu baik gila tu. Memang baik. Adul, aku tengok semua. Apa, bila Daniel cerita kat aku tak percaya tau. Sebab aku memang tak tengok cerita Tamil. Bila dia cerita kat aku, cerita Tamil ni, RRR pun best. Aku tengok dah, RRR. Aku Tiga tengok. tu pun tengok. Aku tengok dah, semua yang best semua aku tengok. Sebab KGF cerita apa? Itu the best movie Tamil lah kau kena tengok. Tu je Siapa aku cakap. berlakonan KGF boleh aku tahu tak? Aku tak tahulah, tapi hero tu dia panggil Rocky. Nama dia aku tak tahu. Rocky siapa apa kakak? Kalau korang nak tengok cerita Tamil, dua yang paling best ni, Yash, dia kata Yash. Oh Yash. KGF Salar, wajib tengok. Aku nak tengok je lagi KGE. Tapi KGF ni ada 2 episod. Oi, tapi kau kena tengok episod first dulu baru kedua. Kau dah tengok dua-dua lah? Dah habis. Weh, best babi bodoh. Mel, asal kau tak tengok Mel lah? Mel. Dulu tak tengok lah. Baru-baru ni tak tengok sangat. Sebab kau putus KGF tu cerita. cerita 2018. Tapi add subtitle ni Wan, kalau kau nak tengok add subtitle ni kau kena beli. Tapi setahun RM25 je. Kau jangan beritahu. Kau jangan beritahu kat sini. Malah lah aku promote buat apa. Dia tak bayar kita ni. RM25 je. Nanti kau bagi tahu aku. Kalau kat Netflix dia tak ada subtitle. Kau bagi tahu aku. Jangan bagi tahu sini. Aku minat siapa tau? Cerita Anjaan kau tengok? Anjaan tak? Sumpah gempak sial. Kau kena tengok. Nanti kau bagi aku tajuk-tajuk cerita India yang best aku boleh tengok. Okey, boleh. Anjaan ni kau kena tengok sebab apa tau? Orang ingat dia dah mati. Dia pagi fight dengan dia ada blood. Kira dia blood lah. Dia dengan adik dia. Bukan adik lah. Macam adik-beradik lah. Dia adik dia nak apa je abang dia mesti buat. Macam abang adik punya cerita lah. Cerita kau ni macam cerita tadi tu lah. Marco Tu dia berlakon. Aku minat gila dua Anjaan gentle. Marco yang dia ni gangster. Lepas tu dia dah hilang. Tiba-tiba ketua gangster tu terjumpa balik dekat perkampungan tu. Itu Marco. Aku tak ingat lah. Betul. Dia sebiji plot twist dia macam tu. Dia ni gangster lawan gangster. Tapi sampai kesudah dia tak ngaku dia tu Marco. Tak silap aku. Tapi power dua Anjaan. Anjaan ni tak ada tengok Amel. Asal tak ada tengok Anjaan tu best tau. Nanti kau check aku lah. Aku dah nak end live ni. Okey. Kau jaga diri cap. Jaga diri Semoga mudah rezeki. Mel, Sotai Naba, Amma, Sleepy, happy good night today, okay? Okay, good night dah. You ada faham lah kan? Bye-bye, Wan Kadia. Jaga diri. Jaga diri. Bye. Siapa ni?